Di tengah Laut Merah Jeddah, ada sebuah masjid yang sungguh istimewa dan unik. Masjid Ar-Rahmah, dikenali sebagai Masjid Terapung, dibina terus di atas perairan Laut Merah pada tahun 1985. Ia merupakan masjid pertama di dunia yang dibina di atas permukaan laut dengan menggunakan tiang pancang, memberikan ilusi seolah-olah ia sedang terapung, terutamanya ketika air pasang. Jemaah boleh mendengar bunyi ombak laut semasa menunaikan solat, memberikan ketenangan yang luar biasa. Pemandangan Laut Merah dari dalam masjid memberikan suasana khusyuk yang tidak dapat dilupakan oleh setiap pengunjung. Ketika air surut, jambatan dan laluan kaki muncul, membolehkan jemaah berjalan kaki ke masjid dengan mudah. Pada waktu malam, lampu-lampu masjid menerangi laut, menjadikannya pemandangan yang sangat indah dan menenangkan jiwa. Terletak di Corniche Jeddah, Masjid Al-Rahmah menjadi ikon terkenal dan destinasi wajib untuk pelancong dan jemaah. Seni bina masjid menggabungkan keindahan tradisional Islam dengan konsep moden yang harmoni dengan alam sekitar, dikelilingi oleh 52 kubah kecil dan satu menara putih berketinggian tinggi. Mampu menampung sehingga 2,300 jemaah, termasuk ruang solat khas untuk 500 wanita yang dibina dengan kayu gantung. Masjid Al-Rahmah bukan sekadar tempat ibadah, tetapi bukti keagungan ciptaan Allah dan kreativiti manusia yang menakjubkan. Jangan lupa like, komen dan share.